Biar betik. Kompilasi Biar Betik. Burung pemangsa dengan kuasa luar biasa. Kalau tak subscribe tu, tunggu apa lagi? Tekan je butang tu, benda free. Biar betik. Lebah dengan tebuan kalau nampak burung ni memang terus pasrah. Tu dia, Maida. Ini ialah honey buzzard. Kalau dalam bahasa tempatan, kita panggil dia burung helang lebah. Satu-satunya burung dari kategori raptor yang daya dia fokus pada sarang lebah dan tebuan. Honey buzzard ni makan semua isi sarang, dari larva, pupa sampai ke lebah atau tebuan dewasa. Wush, habis satu keturunan dia tibai. Malah dia satu-satunya haiwan yang berani makan tebuan gegasi Asia. Tebuan paling bahaya di dunia. Bukan biasa-biasa nah. Kalau kena ketik dengan tebuan ni secara berjemaah, memang terus menghadap ilahi. Tapi untuk honey buzzard, langsung tak ada masalah. Badan dia memang khas untuk lingkupkan sarang tebuan dan lebah. Burung ni ada bulu keras yang lebat dan bersusun kerap macam sisik, dengan kulit tebal terutamanya dekat muka dan tengkuk dia. Memang kebal no haram lah dengan sengat lebah dengan tebuan. Kalau dia dah kenyang, dia akan rembat sarang tu sikit, bawa balik ke sarang dia. Beda jamu anak-anak nanti. Biar betik. Kalau hampa rasa helang dekat Malaysia ni besar, tunggu sat. Ini dia, burung lang harpi. Nama saintifik dia Harpia harpija. Burung helang paling besar di dunia. Hanya boleh dijumpai di benua Amerika Selatan. Burung helang ini antara yang paling rare dan susah nak jumpa dalam habitat asal dia. Tinggi dia dekat 1 meter dengan berat maksimum 10 kg. Sayap dia pula bila buka tu boleh cecah 2.2 meter. Dah sama panjang dengan tinggi pintu rumah. Burung lang harpi ni suka duduk atas pokok-pokok tinggi, duk perhati je mangsa lalu. Lepas tu dia terkam laju. Mangsa dia bukan biasa-biasa punya. Monyet, beruk, selos. Anak rusa dengan kambing pun dia tibai kalau ada peluang. Kuku dia memang panjang dan tajam nok haram, dekat 13 cm. Lagi panjang dari kuku pak belang. Memang bahaya kalau kena sambang, mau habis-habis kulit. Syukur untuk Malaysia. And his name is John C. Biar betik. Burung ni guna api untuk memburu. Ini adalah black kite atau nama saintifik dia Milvus migrans. Burung ni tinggal di negara-negara yang cuaca kering dan banyak pada rumput seperti Afrika, Australia dan India, dan terkenal dengan taktik unik ketika memburu. Burung lain kalau nampak api terus cabut, tapi dia ni cari asap. Black kite kebiasaannya memburu ketika ada kebakaran di kawasan lapang. Kalau tak banyak mangsa, black kite akan ambil ranting yang sedang terbakar, bawa terbang jauh ke tempat aman damai yang tak ada konflik apa-apa, dan jatuhkan ranting tu kat situ untuk mulakan kebakaran baru. Memang boleh jadi ikon pemanasan global. Bila api marak, semua binatang kecil lari keluar dari tempat mereka sembunyi. Time tu lah dia mulakan operasi, buat rondaan di kawasan terbakar tu, dan sambang sekor demi sekor mangsa yang ada. Esok lusa kalau lapang balik, dia buat lagi. Kalau ingat manusia saja yang pandai guna api, fikir balik, burung pun ada strategi. Fuyo, cerdik no haram burung ni. Biar betik. Ada burung yang boleh terbang lebih laju dari kereta F1. Ini dia Peregrine Falcon atau nama saintifiknya Falco peregrinus. Dikenali sebagai burung terpantas di dunia, ia mampu mencecah kelajuan 385 km per jam. Laju. Kalau ada speed trap pun tak dan register. Betul-betul peluru berpandu hidup. Burung pemangsa hebat ini hidup di hampir seluruh dunia, dari tebing tinggi di Asia, hutan di Eropah, hinggakan pencakar langit di bandar-bandar besar. Peregrine Falcon makan burung lain, menyambar dari langit dengan serangan pantas. Kalau dia hentam mangsa pada kelajuan maksima, ibarat roh tertinggal ke atas. Tak sedar apa dah jadi. Bukan setakat untuk makan saja, kadang-kadang dia sengaja serang binatang lebih besar. Perangai huduh haram, helang burung hantu harimau bintang, semua dia bagi flying kick. Memang kurang asam punya burung. Duduk atas darat pun tak selamat. Tengah syok-syok bersantai, berhealing, kelepak, terus pindah alam lain. Duk tibai orang tak tentu hala. Biar betik. Burung hantu boleh terbang tanpa hasilkan sebarang bunyi. Burung hantu boleh terbang senyap. Rahsianya terletak pada bulu sayapnya yang lembut dan bergerigi. Ini membantu mengurangkan bunyi angin ketika ia terbang. Dengan kemampuan ini, mangsa langsung tak tahu yang mereka sedang diburu. Sedang-sedang dah pindah alam lain. Burung hantu juga ada mata yang dilengkapi dengan rod cells yang membolehkannya melihat dalam keadaan cahaya malam.
Tengkuknya juga boleh berpusing hingga 270 darjah, memberikannya kelebihan untuk mencari mangsa dalam kawasan yang lebih luas. Anda mungkin tak tahu yang burung hantu sebenarnya ada kaki yang panjang. Serius, tengok ni, panjang Nok Haram. Kaki panjang ni bukan saja untuk mencengkam mangsa dengan kuat, tapi juga untuk seimbangkan badan ketika bertenggek. Jadi kalau dengar bunyi hu-hu tengah malam, relax, tu cuma burung hantu. Tapi kalau tiba-tiba dia bisik nama hang, cabut lari dulu. Biar betik, burung ni ada skill memburu yang sangat unik. Ini adalah Black Heron atau Egretta ardesiaca, turut dikenali sebagai bangau hitam. Ia merupakan spesies bangau yang berasal dari Sub-Sahara Afrika. Skill hebat burung ni dipanggil canopy feeding. Dengan mengembangkan sayap seperti payung, Black Heron mencipta bayang-bayang untuk menarik ikan ke arahnya. Ikan ingat ini adalah tempat perlindungan kerana suka bersembunyi di bawah bayang. Noh, masuk perangkap. Memang cakap Noh Haram pun tak guna. Dia dah jadi dina. Berdiri tanpa sebarang pergerakan, Black Heron akan menunggu dengan penuh sabar. Waktu mangsanya Khalid lepak bawah kaki dan zerak, terus dapat rezeki. Teknik ni memang menjadi kad air cetek macam paya dan tasik di Afrika. Bulu hitam dia bukan saja lawa, tapi juga membantu menyempurnakan teknik ini dalam mencipta bayang yang sempurna. Memang perfect Nok Haram teknik dia. And now this world shall know pain.